Hai Crypto Nation, apa khabar? Assalamualaikum. Hari ini 12 Oktober 2025. Semalam semua orang terkejut 11 bulan Sabtu market crash subuh waktu kita dekat Malaysia kan. So ramai yang kena wipe out apa semua, dan saya yakin dekat media sosial kita pun ramai sifu-sifu yang dah bagi ulasan kenapa market jatuh, apa yang menyebabkan market jatuh kesemuanya kan. Jadi saya tak nak ulas apa yang mereka dah ulas, sebab anda pun dah boleh baca dan dah boleh tahu um, apa yang berlaku sebenarnya dekat dunia kripto semalam. Tapi saya nak share apa yang berada dalam fikiran saya, apa pandangan saya, apa pendapat saya tentang apa yang dah berlaku. Saya nak berkongsi sikit supaya saya dan My Cryptoversity dapat melahirkan follower-follower dan juga corner-corner yang berkualiti yang boleh kekal lama berada dalam dunia kripto. Okey, jom kita mulakan. Okey, kalau kita tengok langit kripto yang seminggu dua ni kelihatan tenang, rupanya ada menyimpan ribuk di sebalik awan. Di saat semua orang leka melihat BTC menari-nari di atas paras 125K, altcoin pula rancak membentuk pattern bullish. Stablecoin flow pun nampak sehat. Jadi crowd yakin yang bulan Oktober ni akan membawa tuah. So dia akan jadi Octobull. Ada yang cakap bagi Oktober kan. Tapi tiba-tiba kita tengok sekali je ada satu suara daripada Washington, dia merubah segalanya. Landscape kripto dah berubah sejak semalam. Okay. Dan kalau kita tengok Mamat McDonald pula. Dan kalau kita tengok Mak Trump ni biasa dia sangat lantan. Apabila dia umumkan tarif 100% ke atas barang teknologi dari China, dengan dia sekali imbas kita dengar dia adalah macam berita geopolitik biasa, tapi bagi pasaran global ini adalah satu peluru berpandu yang meletup dalam sistem keuangan dunia. Dalam dunia tradisional, kenyataan macam ni bermakna tekanan inflasi akan meningkat semula. Federal Reserve agak sukar untuk menurunkan kadar faedah, dan pelabur besar sudah tentu akan beralih kepada aset yang lebih selamat. Tapi bagi dunia kripto yang sentiasa berdenyut dengan leverage yang tinggi buat masa sekarang, kalau dulu cycle yang lepas, kripto tidak berdenyut dengan leverage yang tinggi sebab dulu tak ada futures. So akhir-akhir ini je baru ada futures. Dulu ada spot saja kan. Kalau kita tengok sekarang ramai yang tamak, okay? Ramai yang suka masuk dekat futures, ramai yang suka berjudi. Futures seperti mana yang kita tahu, dia adalah tak patuh syariah. Dan bagi saya, futures ni adalah macam casino. Anda tak perlu pergi ke genting lagi untuk anda berjudi, tapi anda tekan dekat futures je. Ramai sangat yang yakin Oktober ni akan bullish. Okay? Jadi ramailah yang masuk position long. Dan kebanyakannya adalah over leverage. Mereka masuk dengan leverage yang paling tinggi supaya cepat kaya lah, kononnya cepat jadi jutawan. Gila sangat nak jadi jutawan kan. So tekan leverage yang tinggi. Padahal $100 je, tapi harap nak jadi jutawan. So apabila long position ni terlampau banyak, orang pakai leverage yang tinggi. Semua robot, ada yang pakai robot kan, robot yang bergantung kepada feed dengan heat map ni. Mereka confirm bullish sebab kita tengok heat map sekarang ada heat map kan. Jadi semuanya bergerak serentak. Apabila semuanya bergerak serentak, so ini memberikan satu signal kepada sebelah pihak yang lain bahawanya orang semua dah turut ke arah umpan yang mereka sediakan. Jadi inilah masanya untuk mereka bunuh semua long position. Sebab itulah kita tengok harga Bitcoin jatuh daripada 125,000 kepada 110,000 dan terus kepada 102,000. Okey. Kalau kita tengok dekat chart, kita boleh tengok candlestick merah jatuh macam jarum macam tu kan. Menyapu bersih semua position long yang penuh dekat sekitar 120 hingga 118K tu. Jadi menurut laporan media sosial, ini adalah liquidation yang terbesar dalam sejarah kripto moden, di mana lebih daripada 19 bilion position long telah lenyap dalam masa beberapa jam saja.
Dan angka ini bukan kecil, ia lebih besar daripada kejatuhan FTX masa tahun 2022, lebih dalam daripada Black Thursday 2020, malah mengatasi panic selling sewaktu Silicon Valley Bank collapse dulu. Apa yang berlaku kali ini sebenarnya adalah domino effect dalam bentuk yang paling ekstrim. Satu position besar liquidation, harga turun dengan mendadak macam tu menyebabkan margin tak cukup. Jadi sistem exchanger ni mula menjual secara automatik dalam seklik mata. Apa yang menarik di tengah-tengah kekalutan ni, muncul satu kisah pelik di mana ketika berjuta-juta pelabur terkejut ada satu whales di platform Hyperliquid sempat membuka position short beberapa jam sebelum pengumuman Trump ni. Jadi bila semua jatuh, dia tersenyum lebar. Okay, menurut laporan CNN, keuntungan yang dia buat mencecah lebih kurang dalam 190 juta. Ramai yang tertanya-tanya, termasuklah diri saya sendiri, adakah dia tahu lebih awal ataupun dia ada insting yang tajam yang dapat membaca situasi market yang akan crash, atau dia adalah orang yang terlibat dalam perancangan ini. Dalam market, kita susah nak beza di antara nasib dengan kecerdikan. Tapi yang jelas di saat orang lain tenggelam, ada yang sempat menyelam dan muncul dengan harta karun di tangan. Macam ni, kan? Kejatuhan kali ini bukan kecil-kecil, bukan kaleng-kaleng. Dalam sehari lebih separuh daripada trilion dolar lesap daripada nilai keseluruhan market cap kripto. Altcoin yang banyak terjun antara 20 hingga 40%. Dan projek-projek baru nak bermula, dah terus layu dah. Tapi kali ni saya nampak ada satu benda yang pelik sikit di mana di tengah market merah berdarah macam ni ada sesuatu yang masih hidup, iaitu Bitcoin. Walaupun jatuh tapi masih belum berjaya menembusi para support utama mingguan. Dan bagi mereka yang dah lama berada dalam market, sudah tentu tahu yang ini adalah isyarat penting sebab sebelum berlaku setiap kenaikan yang besar, pasti akan ada satu flush yang macam ni. Ramai penganalisis melihat benda ni bukanlah satu perakhiran kepada buran, tapi ini adalah satu pembersihan besar-besaran yang memang perlu dilakukan supaya market boleh terus buat kenaikan. Kenapa? Sebab market sekarang terlalu penuh dengan leverage. Terlalu ramai orang yang tamak, terlalu ramai yang fikir harga akan boleh naik, dia tak ada pullback. Jadi bila semua orang fikir macam ni, market akan cari jalan bagaimana untuk membetulkan keseimbangan ini. So, perlu ada pullback. Atau dalam bahasa traders, market kena batuk dahulu, baru boleh makan balik. Di sebalik taufan ni, ada isu lain yang saya rasa mungkin ramai yang tak perasan, iaitu isu liquidity. Walaupun dolar Amerika melemah, liquidity global sebenarnya tengah ketat. Treasury Amerika sedang mengeluarkan bil hutang baru dalam jumlah yang besar untuk menarik balik semula wang daripada sistem yang membiayai defisit diorang. China pula masih lagi menahan stimulus yang besar. Jepun masih bermain dengan yield curve. Apa yang saya nampak sekarang, dunia keuangan sedang disedut perlahan-lahan daripada likuiditi yang percuma kepada likuiditi yang terhad. Bila duit susut dalam sistem, setiap kejutan politik macam tarikh terang ni akan memberi kesan 2 kali ganda daripada yang sepatutnya. Dalam dunia kripto pula, likuiditi kripto ni sebenarnya hanya berputar kepada 3 penjaga utama, iaitu apa yang saya nampak adalah Binance, Tether dan juga Tron. Okay, di mana Binance masih lagi memegang status tempat kecairan yang terbesar di dunia. Tapi volume spot kita tengok minggu ni agak menurun sikit. Tether pula kekal sebagai raja likuiditi on-chain yang menyumbang lebih daripada 70% daripada keseluruhan volume stablecoin. Tron pula kini menjadi nadi utama untuk penghantaran USDT, di mana dia memegang lebih daripada separuh transaksi global stablecoin. Okay, bila trader panik dan bertepiaran lari kepada USDT, kecairan dekat spot serta-merta akan menyusut. Jadi walaupun dolar melemah, pasaran kripto masih lagi kekal tegang sebab likuiditi dalaman tak cukup untuk serap tekanan jualan
mendadak. Sebab itulah kalau kita tengok bila je berlaku flush yang macam tu, stablecoin terus minta, USDT minta, USDC minta, sebab tak cukup USDT, tak cukup USDC untuk jualan flush tadi. Jadi minted kali ni tak sama dengan minted yang lepas. Minted, kalau yang minted lepas, bila kita tengok minted, market akan buat kenaikan. Tapi kali ni minted bagi isyarat yang berbeza. Stablecoin minted kali ni disebabkan tak cukup USDT dekat exchanger. Boleh faham Dan bila liquidity ni sikit, tapi leverage ni tinggi, hasilnya ialah kejatuhan yang luar biasa dan cepat. Sebab itulah kita tengok BTC dia jatuh lebih daripada jangkaan kita. Kalau sebelum ni kita boleh tengok BTC jatuh tak banyak 5%, 10% macam tu. Tapi hari Sabtu hari tu jatuh dalam keadaan yang di luar jangkaan kita lah. Tapi walau bagaimanapun masih lagi belum berjaya menembus paras mingguan yang utama. Dan macam biasa, selepas air surut, barulah kita boleh nampak siapa yang masih berpaut dekat batu yang besar. Dan kalau kita tengok, batu yang besar tu adalah Bitcoin. Masih berdiri di situ. Malah selepas kita tengok liquidity ni selesai, harga Bitcoin dah naik balik kan. Dan ini menunjukkan yang trader dah mula masuk balik dekat pasaran. Kalau kita tengok dekat derivatif pula, sebelum kejatuhan ni, market sudah pun menunjukkan tanda-tanda takut, tanda-tanda fear. Kalau tak silap saya, pada 25 hari bulan September hari tu, saya ada share dekat channel Telegram Crypto University berkenaan dengan BTC Skew. Cuba tengok dekat tu. Saya bukan saja-saja share, saya dah bagi clue. Siapa yang rajin baca, diorang boleh dapat clue ni. BTC skew ni adalah ukuran perbezaan di antara put dengan call option. Traders sanggup bayar lebih untuk melindungi nilai downside. Biasanya ini adalah isyarat crowd yang defensif. Bila semua overhedge, kadang-kadang rebound akan datang tanpa disangka-sangka. Dan boom, kita tengok di Sabtu lepas memang rebound dah datang kan. Jadi pada pendapat saya, market kini berada dalam fasa cooling off. Semua kaki-kaki trader futures yang overconfident yang market takkan pullback, market dah buran sekarang, dah kena wipe out, dah keluar daripada market. Geng-geng Wall Street sekarang tengah pantau market. Institution tengah susun strategi nak masuk balik dekat market. Kalau BTC kekal di atas 108 minggu ini adalah bagi saya dia dalam struktur yang masih selamat. Tapi kalau dia berada di bawah 100K, bagi saya inilah baru boleh kita anggap sebagai trend dah bertukar. Tapi buat masa ni, nampaknya ribut datang sekejap saja dah mula reda. Okay? Tapi apa-apa pun ini bukan nasihat kewangan. Bagi altcoin, masa ni adalah masa untuk kita menilai projek-projek yang benar-benar hidup, yang benar-benar mengikut arus, yang ada liquidity stabil, yang ada community aktif, yang masih ada minat institution yang kuat terhadap setiap projek, biasanya akan cepat pulih. Seperti kategori AI, kategori Layer 2, kategori RWA, DePIN, masih lagi disebut-sebut dalam radar di kalangan pelabur-pelabur institution dan juga pelabur Wall Street. Okay? Kalau market masih lagi stabil, modal yang keluar minggu ni akan masuk balik dekat sektor-sektornya. Kebiasaannya macam tu. Semua ni bila kita pandang secara keseluruhan, naratifnya sebenarnya sangat mudah difahami. Trump tekan butang perang dagang. Semua pelabur-pelabur panik. Sebab sekarang dalam market banyak sangat trader futures daripada trader spot. Sebab itulah market sekarang agak kacau. Okay? Bila leverage meletup, liquidity kering, market boleh jatuh macam ni. Tapi di bawah semua yang berlaku ni, kejadian-kejadian ni, bagi saya yang baru kenal Bitcoin ni pada tahun 2013, sebenarnya dia ada cerita lain, ada realiti lain. Bagi saya sekarang market kripto jauh lebih matang daripada yang sebelumnya. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab market tidak runtuh macam cycle-cycle yang lepas. Biasanya kalau cycle lepas, kalau berlaku flash macam ni, senang-senang je market akan drop 50%, 70%.
Tapi setakat ni apa yang kita nampak, tak ada exchanger yang bankrupt, tak ada stablecoin yang hilang, dan sistem sekarang diuji tapi masih lagi berfungsi. Apa yang saya nampak, inilah bezanya di antara trend burang yang matang dengan trend bubble. Jadi nasihat saya, kalau kita nak jadi seorang trader yang bijak, sekarang ni adalah masa untuk kita bertenang sekejap. Tak perlu nak jadi legend, jangan jadi mangsa. Jangan jadi orang yang panik jual pada support, beli dekat atas, jual dekat bawah. Itu memang salah. Dalam market yang macam ni, kesabaran adalah kunci utama kejayaan kita. Ramai trader-trader legend ni kekal lama bukan sebab dia tahu dekat mana peak, tapi sebab dia tahu bila nak tunggu, bila nak masuk. Dia tahu waktu yang tepat. Market akan pulih bukan sebab ada keajaiban, bukan sebab ada magic, tapi sebab ekonomi moden memang tak boleh lari daripada risiko. Setiap kenaikan mesti ada pullback. Sebab itu adalah kenaikan yang sihat. Jadi pada pendapat saya, selagi dolar masih dicetak, selagi hutang meningkat, Bitcoin dan kripto akan kekal relevan sampai bila-bila. Dan saya selalu cakap sebelum ni, kripto bukan untuk mereka yang lemah semangat. Bukan untuk mereka yang nak cepat kaya. Kripto ni adalah market yang hidup dengan denyutan ketakutan dan ketamakan manusia. Hari ini semua benda nampak huru-hara, tapi esok boleh jadi fasa baru bermula. Dalam setiap ribut, pastinya ada peluang. Hanya mereka yang berani dan tenang akan nampak jalan di sebalik kabus. Kalau awak tanya saya, adakah buran dah berakhir kali ini? Jawapan saya mudah je, belum. Kenapa saya cakap belum? Sebab yang berakhir kali ini adalah kepada traders futures, sebab mereka gunakan leverage yang tinggi, bukan kepada trader spot. Sebab cycle masih hidup, tapi dengan tempo yang lebih realistik, Bitcoin masih lagi bernafas, struktur masih lagi strong, dan traders atau kerak yang tinggal sekarang adalah mereka yang benar-benar faham game cycle kali ini. Bukan orang yang tamak, bukan orang yang nak cepat kaya. Jadi ribut bukan selamanya gelap. Setiap kali kilap menyambar, ia sekadar mengingatkan kita bahawa langit kripto masih hidup. Trump mungkin terus bermain dengan politik tarif dia. Fed juga mungkin akan terus berdolak dalih dengan kadar faedah. Ekonomi global mungkin akan terus bergelora, tapi Bitcoin akan kekal sebagai benchmark yang paling jujur, cermin kepada ketakutan dan keberanian manusia sekarang. Hari ini Bitcoin bersen, seluruh market demam, tapi bila dia bangun nanti, semua orang akan berebut nak ikut bersama. Jadi waktu itulah seperti biasa, siapa yang tenang di tengah ribut, bila buran nanti, mereka lah yang akan tersenyum terlebih dahulu. Okey, kepada yang nak tahu lebih detail pasal dunia kripto dan blockchain, boleh dapatkan buku lengkap untuk pemula kripto dan blockchain. Boleh beli dekat Beg Kuning ataupun boleh dapatkan dekat website beranikripto.com. Okey, dalam buku ni ada panduan lengkap untuk anda semua. Sehingga kita berjumpa lagi, duk kampung tak apa, jangan ada kripto. Assalamualaikum.